Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Tupu Buta nak share dengan korang tentang satu produk daripada Lunavi, iaitu Home Travel Bottle Warmer. Okey, Home Travel Bottle Warmer ni adalah serupa macam bottle warmer yang lain, tetapi dia ada satu kelebihan, dua kelebihan. Nanti Tupu Buta akan ceritakan apa kelebihannya. Okeylah, sebelum tu kalau untuk siapa-siapa yang tak tahu apa itu Lunavi. Okey, Lunavi itu adalah satu website. Website yang disediakan khas untuk ibu bapa dan untuk baby mereka. Tengok tu, dia ada tulis exclusively for you and baby. Dia punya website dia, korang kalau korang nak terjah, korang boleh tengok dekat www.lunavi.com dan korang boleh tengok join Facebook dia orang, iaitu My Lunavi. Okey, dekat Instagram pun ada, tak silap Tupu Butang. Korang boleh tengoklah nanti kan. Ini dia punya untuk scan. Okey, apa yang Tupu Butang nak bagi tahu korang, Lunavi Home Travel Bottle Warmer ni digunakan untuk di rumah, juga untuk travel. Macam dalam kereta kan, kita boleh guna untuk panaskan susu, untuk panaskan makanan baby, lepas tu untuk sterilize botol. Itu kegunaan dia. Tiga kegunaan dia adalah untuk ni dia, panaskan susu tu. Kalau susu tu tak habis, so kita tak payah, jangan terfikir nak buang pula susu tu. Kita just keep warm je. Nanti baby nak dahaga lagi, kita bagi dia balik susu. Okay, lagi satu, dia punya kegunaan dia adalah warming up baby food. Akhirnya panaskan makanan baby. Dan satu lagi, nak sterilize dia punya ni, peralatan, dan dia punya macam pita dia ke, dia punya penutup botol, dia punya botol, dia punya puting susu, dan whatever lah, sudu, garpu, makanan bekas baby. Kalau semut ni lah, semut botol warmer ni. Okey, Tupu Butang akan tunjuk dia punya keistimewaan yang lain. Tengok ya, iaitu dia 99.9% dia bunuh germs, kills 99.9% germs, BPA free, 1 year warranty kalau korang belilah. Okey, Tupu Butang nak tunjuk dia punya ni. Tupu Butang tunjuk kat kotak dia dulu ya. Okey, apa yang ada dalam botol warmer ni ialah lid. Itu dia lid. Ni lid. Okey, ada juicer. Okey, dia ada indikator. Okeynya lampu lah kan. Lampu ni dia akan menyala warna merah kalau kita pasang di rumah, dan dia akan menyala warna hijau kalau pasang di dalam kereta. Dan satu lagi, dia ada setting dia daripada minimum sampai dah ke maksimum 100 darjah Celsius. Di belakang dia ada switch untuk cucuk kabel ni untuk pasang dalam kereta. Ni dia ya. Kalau nak pasang dekat rumah, ni. Okey, ni dia botol warmer dia. Sangat-sangat comel. Just pegang dua tangan pun korang boleh bajet dah saiz dia besar mana. Macam blender punya ni saiz, tapi yalah macam blender saiz. Ni yang Tupu Butang tunjuk tadi. Kalau korang nak perah jus lemon, perah je kat sini dan air dia akan turun ke bawah. Biji-biji dia akan tertapis kat sini. Macam biasalah jus yang biasa. Tapi Tupu Butang anggap ni special sebab dalam botol warmer dia ada hadiah, dia bagi benda ni kan. So special lah kan. So nanti Tupu Butang akan ajar cara nak guna satu-satu ya.
Okey, car converter ni, car converter for use in the car, suitable for use with 12 volt cigarette lighter socket. Okey, cigarette lighter socket. Korang tahu plug dia macam mana? Plug dia macam ni. Satu ni korang cucuk dekat ni tadi. Korang cucuk kat belakang ni. Dan satu lagi ni cucuk dekat kereta. Ni kalau untuk dalam kereta lah kan. Lepas satu lagi ni korang cucuk dekat tadi dekat soket untuk lighter cigarette tadi ya. Macam biasa cucuk, dan dia akan menyala lampu hijau dekat sini. Dan lepas tu korang boleh lah nak panaskan susu korang. Panaskan dekat dalam ni. Macam biasa. Okey. Lampu hijau, dia keluar lampu hijau. Kalau dekat rumah, dalam rumah, dia akan keluar lampu warna merah kat sini. Suhu untuk panaskan nanti Tengku Beta akan ajar sebentar lagi. Itu saja Tengku Beta nak bagi tahu untuk komponen-komponen yang ada dalam box home travel bottle warmer ni. Ni plug. Plug dia. Korang cucuk dulu kat belakang dia. Sorry, gambar tak berapa clear kalau gelap. Okey, korang cucuk kat belakang dulu. Ni dia ada soket belakang. Yang ini korang kena cucuk dalam sikit, cucuk kuat-kuat sikit, sebab kalau korang tak cucuk kuat-kuat nanti takut plug ni dia tak connect betul-betul, dia tak bersambung betul-betul. So pastikan rapat ya. Sebab nanti kalau tak rapat dia tak nyala lampu dia. Okey, sekarang Tengku Beta akan tunjukkan cara untuk memanaskan susu menggunakan home travel bottle warmer ni. Okey, first kali korang kena pastikan susu itu yang ada lebih daripada susu anak tu, yang dia orang tak boleh minum tu, kita tengok dia punya kandungan susu tu ada berapa ml. Okey, berapa banyak dalam botol susu ni, banyak tu lah korang kena isi dalam botol warmer ni ya. Okey, yang ini ada dalam 3 oz. So Tengku Beta akan masukkan air sebanyak 3 oz juga ke dalam botol warmer ni. Tuangkan 3 oz. Dan letakkan botol tadi. Tetapkan suhu kepada 40 darjah Celsius. Okey, ni dia macam untuk dia ada gambar panas tu, dia akan panaskan dan lepas tu dia akan keep warm dalam suhu 40 darjah Celsius tu. Suhu untuk baby punya susu sepatutnya adalah 35 hingga 45 darjah Celsius. So kalau 40 darjah Celsius ni dah cukup baik untuk baby. Okey, sekarang kita buka switch. Kita akan nampak lampu menyala di sini. So bila suhu tu dah sekata 40 darjah Celsius, lampu yang ini akan padam dan susu akan sentiasa keep warm sampailah kita dah habis guna, kita dah ready untuk bagi dekat baby. Okey. Perlu Tengku Beta bagi tahu, sekarang dia dah habis dah sebab dia dah berapa minit dah, dia dah panas. Tengok ya, dia dah beruap sini. Dia dah panas, dia dah cukup 40 darjah Celsius, dia akan keep warm lah. Dan nampaknya dia dah panas, keep warm. So sebelum bagi pada baby, korang kena test dulu suhu dia. Okey,
Kalau rasa tak panas sangat dan suhu dia okey dan baby boleh minum, korang bolehlah bagi pada baby. Okey, itu saja cara untuk panaskan susu baby. Terima kasih. Nanti Cikgu Buta akan ajar cara seterusnya, iaitu cara-cara untuk memanaskan makanan baby. Okey, Cikgu Buta nak ajar cara-cara macam mana untuk panaskan makanan bayi pula. Okey, first sekali tuangkan 150 ml ke dalam botol warmer. Letakkan makanan bayi tadi dan kemudian pilih suhu kepada 70 darjah Celsius untuk panaskan makanan bayi, ya. Okey, 70 darjah Celsius. Okey, dan boleh buka switch. Nampak lampu menyala kan? Okey, lepas tu korang tunggu dalam 15 ke 18 minit sehingga lampu padam sendiri. Bermaksud makanan itu sudah panas dan sesuai dihidangkan kepada bayi anda. Tapi pastikan rasa dulu, ya. Okey, sekarang dah 15 minit dan dia telah lampu dia telah turn off sendiri, menandakan makanan sudah panas. Oops. Oh, panas. Makanan sudah panas. Okey, kalau korang boleh nampak, dia berasap, ya. Maksudnya bekas ni telah dipanaskan oleh botol warmer ni. So, Cikgu Butang macam biasa nak sediakan makanan untuk Haras, bubur tomato, dan pastikan kita rasa dulu dekat jari tangan kita, rasa sikit dengan lidah kita adakah panas ke tidak, dah sesuai bagi pada baby atau tidak. Lepas tu baru kita bagi pada baby. Okay, then kalau dah settle semua, korang macam biasa tutup suhu kepada minimum suhu tadi dan tutup switch, ya, dan boleh serve pada baby. Okey, sebentar lagi Cikgu Buta akan ajar cara-cara bagaimana nak sterilize botol susu ataupun peralatan makanan bayi, botol susu, puting susu, titer, semualah apa saja yang diberikan kepada bayi anda. Okey, sebentar, ya. Cikgu Buta readykan untuk semua. Okey semua, Cikgu Buta nak ajar, nak tunjuk cara macam mana nak untuk kita sterilize peralatan bayi seperti puting susu, penutup susu, ni botol susu. Cikgu Buta akan ajar cara-caranya. First kali, korang kena pastikan air diletakkan dalam botol warmer ni sebanyak 100 ml. Okey, itu kita dah masukkan 100 ml air. So korang just letakkan suhu kepada 100 darjah Celsius. Ini, ya, suhu paling tinggi iaitu 100 darjah Celsius. Okey.
Kemudian korang buka switch dia. Tengok lampu merah menyala. Dan okey, sekarang dah 15 minit dan dia telah lampu dia telah turn off sendiri, menandakan makanan sudah panas. Oops. Oh, panas. Makanan sudah panas. Okey, kalau korang boleh nampak dia berasap ya. Maksudnya bekas ni telah dipanaskan oleh botol warmer ni. So Tengku Butang macam biasa nak sediakan makanan untuk Haras, bubur tomato, dan pastikan kita rasa dulu dekat jari tangan kita, rasa sikit dengan lidah kita adakah panas ke tidak, dah sesuai bagi pada baby atau tidak. Lepas tu baru kita bagi pada baby. Okay. Then kalau dah settle semua, korang macam biasa tutup suhu kepada minimum suhu tadi dan tutup switch. Okey, sekarang Tengku Butang akan tunjukkan pula cara untuk mensterilize semua botol susu ataupun peralatan bayi kita seperti putin, titer, sudu baby, garpu baby, mangkuk mini baby, mahupun apa sajalah yang digunakan untuk baby, yang baby selalu masuk mulut ke apa ke kan, kita sterilisekan dia sebab kita nak bunuh kuman-kuman yang terdapat pada peralatan yang digunakan oleh bayi dan peralatan yang kita gunakan untuk bayi. Okey, first kali untuk sterilize kita kena sediakan 100 ml air, tuangkan ke dalam botol warmer ni. Okey, 100 darjah Celsius. Itu dia suhu paling panas sekali untuk botol warmer ni. Then korang boleh buka switch, tutup, dan nampak kan lampu dia menyala. Tunggu dalam beberapa minit untuk tunggu dia menggelegak. Bila dia dah menggelegak, kita boleh letakkan peralatan-peralatan bayi semua ke dalam sterilizer punya botol warmer ni ya. Okey, kita kena pastikan air betul-betul dah menggelegak, baru kita masukkan semua peralatan bayi yang kita nak sterilize tu ya. So kita tengok air dia, nampak tu dah panas, dah berasap. Actually dia dah bergelegak, berbuih sikit tu. So boleh masukkan sikit-sikit. First sekali pukul susu, masukkan ke dalam. Selagi muat, masuk je apa yang boleh masuk. Tengku Butang ada tweezer khas untuk ni, tapi tak tahu mana letak. So kita pakai je apa yang ada. Susah sangat ambil ni, guna macam ni. Okay, better korang cari tweezer khas, jangan pegang dengan tangannya. Tutup dah.
Okey, dia akan tunggu dia akan sterilize dan akan lebih menggelegak dan korang punya peralatan tu akan di-sterilize, dinyah kuman. Ini pula cara-cara nak guna juicer dia. Macam biasalah. Macam guna juicer biasa tu, korang just tekan ini pula cara-cara nak guna juicer dia. Macam biasalah. Macam guna juicer biasa tu, korang just tekan so korang boleh nampak banyak kan jus dia. Kalau korang nak dapatkannya, korang boleh pergi ke website www.lunavi.com. Korang boleh tengok ada bermacam-macam, ada pelbagai produk dekat website lunavi.com ni, sebab dia ada bra, ada pengepit kuku, ada sampai telandio tu kebetulan nak terangkan. Dia ada macam-macam produk. Memang ada untuk lotion untuk kuruskan badan, untuk buang selulit. Ada macam-macam lah. Susah tu kebetulan nak cerita banyak sangat kan. Semuanya untuk memudahkan ibu bapa yang memerlukan produk-produk macam tu kan. Okey, ni dia punya Facebook, My Lunavi, Instagram.